Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu sekali lagi kita dalam program Sorotan Seminggu, sidang media pimpinan PAS Kawasan Pekan. Kali ini kita membawa beberapa soalan berkenaan isu-isu di peringkat pusat dan juga peringkat PAS, peringkat kawasan. Soalan yang pertama, baru-baru ini satu kejutan telah dibuat oleh YB Adun Kemelah dari Johor yang mencadangkan negeri Johor melaksanakan hukum hudud. Apakah pandangan PAS Kawasan Pekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa yang disebutkan tadi memang benar-benar satu kejutan, kerana Adun Kemelah ni Adun Barisan Nasional, Datuk Ayub bin Rahman, mencadangkan supaya Johor melaksanakan hukum hudud mendahului Kelantan. Sedangkan kita tahu hudud ini tidak pernah menjadi agenda pun di dalam UMNO sejak ia ditubuhkan. Zaman Datuk Wan Jaafar lagi tak ada pun agenda untuk melaksanakan hudud dalam negara ini. Sebab itu kita lihat sebahagian daripada ulama yang berada dalam UMNO itu keluar daripada UMNO dan akhirnya menubuhkan PAS. Begitu juga kita lihat telah 54 tahun masuk 55 tahun UMNO menerajui pemerintahan Barisan Nasional dalam negara. Satu hukum hudud pun tak ada dilaksanakan. Sedangkan hukum hudud itu hanyalah 6 perkara saja: mencuri, merompak, berzina, tuduh berzina, minum arak dan murtad. Kalau setiap hukum hudud itu mereka usaha untuk laksanakan dalam masa 10 tahun, satu hukum hudud kurang-kurangnya 50 tahun dah ada 5 hukum hudud dilaksanakan. Dan kita lihat bila Kelantan, Terengganu diperintah oleh PAS, Kelantan sejak tahun 90, Terengganu tahun 99. Kedua-dua kerajaan negeri ini telah pun membuat enactment jenayah syariah negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu, yang di dalam enactment jenayah syariah ini terkandung hukum hudud. Walaupun telah diluluskan di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri, tapi dihalang oleh pusat. Diskat pada masa itu oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir, tidak membenarkan hukum hudud ini dilaksanakan. Kalau dilaksanakan juga, pusat akan ambil tindakan. Antara tindakan yang paling membimbangkan ialah mereka isytiharkan darurat dan mereka ambil alih pemerintahan negeri. Dan kita lihat walaupun mutakhir ini hudud dibicarakan dan disebut dalam akhbar, sehingga kan ramai juga pimpinan UMNO termasuk Timbalan Perdana Menteri sendiri mengatakan memang sebenarnya hudud itu ada dalam Quran. Cumanya hudud yang seperti PAS buat ini tidak seperti hudud yang ada dalam Quran. Bila ramai pimpin UMNO yang respon kepada hudud itu, menyebabkan Chua Soilet amat marah dan menyatakan sekiranya kerajaan berhasrat melaksanakan hudud, MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Hari ini Chua Soilet buat kenyataan, hari besok Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri mengisytiharkan kerajaan tidak akan melaksanakan hudud. Jelas dia bukan agenda UMNO, dia bukan perkara utama dalam UMNO. Tiba-tiba ada YB dia mencadangkan demikian. Memang kita pada dasarnya kita sangat sokong mana-mana siapa saja pun yang nak laksanakan hudud ini, kita menyokong. Tuan Puteri Aziz ni buat kenyataan, tak apalah kalau Johor nak mendahului Kelantan melaksanakan hudud, tak apa. Syaratnya bukan setakat cakap, bukan setakat gimmick politik untuk yang raya, tapi betul-betul untuk melaksanakan hudud. Kalau sekiranya mereka betul-betul untuk melaksanakan hudud, PAS sendiri bersedia untuk
bekerjasama, membincangkan dan untuk membantu mereka dalam melaksanakan hudud. Tetapi mutakhir ini kita dengar pula hudud yang mereka nak buat ini bukan hudud PAS. Tak tahulah hudud apa. Mungkin hudud UMNO. Yang kita nak hudud sebagaimana yang ada dalam Islam, dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Jadi sebenarnya isu ini daripada dulu sampai hari ini sentiasa wujud, sentiasa timbul, lebih-lebih lagi berhampiran dengan pilihan raya. Jadi kita tak nak juga perkara ini akan dimanipulasi oleh UMNO Barisan Nasional untuk nak memulihkan semula sokongan rakyat kepada mereka. Hakikatnya mereka pun tidak melaksanakan hudud pada akhirnya. Soalan seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengumumkan pemegang ijazah boleh memohon mengisi jawatan bertaraf SPM. Apakah komen PAS kuasan tentang isu ini? Terima kasih. Saya rasa inilah satu lagi dasar yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional yang tidak dapat memberi peluang pekerjaan kepada pemilik-pemilik ijazah. Seperti mana kita maklum dan kita ketahui bahawa lebih kurang 80,000 ke 100,000 pemegang-pemegang ijazah ini tidak mempunyai pekerjaan. Oleh kerana mereka ini tidak mempunyai pekerjaan dan kerajaan telah beberapa kali menjanjikan peluang pekerjaan, contohnya di Pekan ni yang diwar-warkan, iaitu di Sungai Miang untuk mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 50,000 kepada pencari-pencari kerja, iaitu di atas projek gas dan minyak dan gas di Tanjung Gas. Tapi kita tahu dan kita maklum bahawa projek ini dah terbengkalai. Dan kita tahu juga bahawa peluang pekerjaan bagi pencari-pencari kerja, terutamanya bagi pekerja ini lepasan SPM, yang kita tahu bahawa pengambil ataupun mereka-mereka yang mengambil SPM lebih kurang 520,000 setahun. Daripada 150,000 setahun yang mengambil SPM ini, lebih kurang 150,000 adalah mereka yang boleh melanjutkan pelajaran kepada IPTA dan IPTS, dan selebihnya pergi kepada pusat-pusat kemahiran. Dan yang bakinya lebih kurang 200,000 ini, mereka ini adalah orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi oleh kerana mereka ini mencari pekerjaan dan kerja yang tak ada, kerajaan mengambil pula pendekatan membenarkan orang-orang yang memiliki ijazah ini untuk memohon ataupun mengambil peluang memohon pekerjaan daripada lepasan SPM ini. Ini bermakna bahawa kerajaan UMNO dan Barisan Nasional gagal untuk mewujudkan peluang pekerjaan, terutamanya kepada pemilik-pemilik ijazah. Lebih-lebih lagi, pemegang-pemegang ijazah ini adalah kalangan orang-orang yang membuat pinjaman dengan PTPTN. Oleh itu, sebab itulah kita Pakatan Rakyat daripada awal lagi dah bagi tahu, dan kita masuk di dalam buku jingga kita sebagai tawaran seandainya kita memerintah di Putrajaya, pendidikan adalah percuma. Dan peminjam-peminjam PTPTN ini kita akan lupuskan. Dan kita akan lupuskan bukan dengan sekaligus, kita akan melupuskan berdasarkan kemampuan kewangan kerajaan. Contohnya, untuk setahun berapa yang perlu kita bayar. Katalah dia pinjam 45 bilion. Jadi kalau kita membayar hutang PTPTN ini sebanyak 5 bilion setahun, maka 9 tahun pinjaman PTPTN ini akan selesai. Dan kembali kepada masalah peluang yang diberi kepada
orang-orang yang ada ijazah memohon pekerjaan kepada yang berdasarkan SPM tadi, di sini akan menutup peluang bagi mereka-mereka yang mencari kerja dengan sijil SPM tadi. Dan lebih malang lagi, kita tahu bahawa kerajaan telah mengimport ataupun membenarkan kemasukan pekerja-pekerja asing, yang mana kerja-kerja yang patutnya dibuat orang-orang yang bertaraf SPM ini tadi dipenuhi ataupun dimonopoli oleh mereka-mereka yang datang mencari kerja di Malaysia ini. Dan lebih malang juga, kita tahu pekerja-pekerja ini sekarang ni telah pun dikeluarkan IC sebagai penduduk penempatan. Tak mustahil peluang-peluang kerja yang bertaraf SPM ini makin lama makin sempit. Oleh itu, saya menyerulah kepada pemuda-pemuda, pemegang-pemegang ijazah, seterusnya mereka-mereka yang mencari kerja ini, tolaklah Barisan Nasional ni, kerana mereka memang tak mampu. Janji-janji mereka adalah palsu dan hanyalah janji-janji pilihan raya. Wallahualam. Saya ingin menambah sikit tentang ijazah ni boleh mohon kepada pekerjaan yang bertaraf SPM. Ini saya memandangkan kepada dasar yang dibuat oleh pihak kerajaan, di mana daripada umur 55 tahun 55 tahun dulu dinaikkan kepada 56. Daripada 56 dinaikkan pula sekarang ini kepada 60 tahun. Bermakna 4 tahun. Apabila 4 tahun, cuba tuan-tuan, sahabat-sahabat bayangkan bagaimana penganggur-penganggur nak memohonkan pekerjaan yang ada jika sekiranya pekerja-pekerja di Jabatan Kerajaan daripada 55 tadi dinaikkan ke tahap 60 tahun. Berapa ribu itu yang boleh apabila dia berpenjara pada 55 tahun dinaikkan kepada 60 tahun. Bermakna selama 4 tahun itu berapa ribu pemegang-pemegang ijazah, pemuda-pemuda yang tak bekerja boleh bekerja. Tapi oleh kerana tahap daripada 55 naik ke 60, maka penganggur-penganggur tak dapat bekerja. Maka inilah yang kita muskil. Sedangkan umur 55 tahun tu memang dah elok sangatlah bagi pekerja-pekerja, kerana memandangkan usianya dah 55 tahun. Kadang-kadang ada yang pekerja-pekerja tu badan tak sihat. Begitulah contohnya. Yang kedua juga, kita kira seolah-olah pemegang ijazah ini nak menjadi turun ke belakang. Sekarang sedangkan dia memegang ijazah, apa pula nak pergi kepada pegang SPM? Adakah dia tak layak bekerja dengan ijazah dia? Nak pergi kepada tahap SPM? Ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Maka bagi pihak kerajaan mesti memikirkan perkara macam ini supaya ruang-ruang bekerja kepada pihak ijazah dan pihak SPM ini jangan dimonopoli pihak-pihak yang tak baiklah dengan kelulusan yang tinggi. Lepas tu SPM dia tak boleh bekerja pula. Itu kita kena memandangkan perkara macam itu. Yang kedua ni pula, saya memandangkan kerana tadi saya kata tadi dah umur daripada 55 naik ke 60. Pemegang jawatan parti pula, pemegang pengarah macam Petronas, Emas, Asia dan lain pihak swasta, patutnya yang pajatan kita lah, yang bersara tu bersara lah, supaya jawatan itu dipenuhi bagi pihak yang mempunyai kelulusan ijazah tadi, supaya mereka-mereka ini bekerja di situ, supaya mereka dapat pengalaman untuk melaksanakan kerja-kerja sebagai pengarah urusan yang diperkatakan tadi. Itu tambahan saya. Wallahualam. Soalan seterusnya, sejak kebelakangan ini ramai artis menyertai parti PAS dan ramai blogger-blogger UMNO menuduh PAS mempergunakan artis-artis ini untuk kepentingan politik mereka. Apakah respon PAS Kawasan Pekan mengenai isu ini?
kita daripada dulu lagi PAS ni tak pernah menghalang, malah menyeru siapa sahaja, termasuk artis, termasuk orang-orang bukan Islam pun, kita seru untuk bersama-sama dengan perjuangan Islam. Sehingga kita telah memutuskan dalam muktamar kita pada satu kita dahulu, PAS untuk semua, PAS for all. Dan kita cuba melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Hari ini kita dah melihat hasilnya. Natijah daripada PAS untuk semua, bukan sahaja artis telah mula masuk PAS, tetapi juga bekas-bekas pegawai-pegawai kanan kerjaan, bekas-bekas polis, bekas-bekas tentera dah berbondong-bondong masuk PAS. Itu cukup Allah SWT. Ini satu kejayaan PAS. Walaupun masih lagi sebahagiannya orang-orang bukan Islam itu tidak masuk PAS, tetapi dia telah masuk Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ini menunjukkan PAS telah boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah artis-artis. Menyebabkan UMNO rasa cemas, kerajaan Barisan Nasional rasa cemas dan rasa bimbang sekali kalau macam ni terus mereka akan tumbang dalam pilihan raya yang ke-13 akan datang. Maka sebab itu mereka cari jalan untuk menuduh tuduhan-tuduhan yang melulu kepada PAS, mengatakan bila ada artis-artis masuk PAS, ada pegawai-pegawai kerjaan yang telah bersara masuk PAS, mereka pergunakan mereka ini, suruh bagi ceramah, dia merata negara untuk supaya dapat sokongan daripada rakyat jelata. Memanglah orang masuk PAS, kita tidak persoalkan niat dia, kita yakin dia niat ikhlas. Kalaupun mungkin ada niat yang bercampur aduk pada peringkat awalnya, insya-Allah sedikit masa lagi kita mengharapkan mereka ini semua akan ikhlas masuk PAS untuk memperjuangkan Islam melalui wadah PAS. Mereka telah menunjukkan contoh setelah mereka mengisytiharkan diri, dan sebahagiannya belum lagi isytihar masuk PAS, telah bersama-sama di atas pentas PAS untuk mengajak rakan-rakan mereka, mengajak golongan muda khususnya, kerana artis-artis ini menjadi ikon kepada golongan muda. Jadi dia cuba dengan dari upaya yang ada padanya meniru rakan-rakannya, meniru golongan muda, dan dengan itu kita lihat sambutan golongan muda pada hari ini sangat ramai bila artis-artis ini kita jemput, dan mereka pun sangat gembira dengan program-program seperti itu. Mereka merasakan mereka telah memberi sumbangan, walaupun tak sebesar mana, tapi sumbangan ke atas perjuangan Islam dan untuk memenangkan Islam di bumi Malaysia ini, dan untuk memenangkan parti kita dalam PRU yang ke-13 dia akan datang. Takkanlah kerja-kerja macam ni pun kita nak marah kepada mereka, ya? Kalau hari ini mereka masuk PAS, besok dia berjuang PAS, takkan kita nak marah. Kita sangat mengalu-alukan. Contohnya mungkin UMNO dari sudut ini, UMNO tidak mengambil indah tentang beberapa orang artis masuk UMNO, dia tak ambil indah langsung, seolah-olahnya dipinggirkan terus. Tidak seperti PAS sentiasa mengalu-alukan sesiapa sahaja. Kalau UMNO kata, kalau PN kata, UMNO kata PAS menggunakan mereka ini dengan cara membawa ke program-program ceramah, program-program sembang dan sebagainya untuk nak tarik masyarakat. Kalau kita tengok, UMNO lebih teruk daripada itu lagi. Lebih teruk daripada itu lagi. Mereka sanggup memanggil artis-artis luar negara seperti K-pop untuk program himpunan 2 juta belia di Putrajaya. Panggil K-pop untuk nak tarik muda-muda dengan bayaran yang beratus-ribu. Apa ni? Ini lagi lah pulanya mempergunakan betul-betul artis dijemput di luar negara kerana mereka merasakan artis dalam negara ini tak dapat tarik orang ramai. Mereka panggil luar negara walaupun menghabiskan duit rakyat, duit kerjaan. Begitu juga dipanggil berbagai-bagai lagi artis, termasuklah Erykah Badu yang sangat kontroversi kerana pada badannya, di dadanya ada ditatu tulisan dalam bentuk tatu kalimah Allah, sehingga orang tahu di dadanya kerana dia membuka dadanya dalam persembahan pada program. UMNO sanggup mempergunakan artis yang seperti ini yang mendapat tentangan daripada rakyat
rakyat biasa pun menentang, apatah lagi ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS dan Pakatan Rakyat. Tetapi mereka tidak mempedulikan. Mereka tetap juga dengan agenda mereka mempergunakan, itu baru mempergunakan artis, menghabiskan duit. Kita, orang datang untuk menyampaikan ceramah, kenapa dia berhijrah daripada alam artisnya kepada alam perjuangan PAS. Jadi nak berikan penjelasan kepada semua supaya masyarakat dapat mengambil pengajaran dan pengiktibaran daripada mereka. Kalau mereka yang dahulunya sangat memusuhi PAS kerana dikatakan PAS ni sangat menentang golongan-golongan artis, golongan penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, hari ini mereka dah bukan tak boleh dekat, tapi boleh bersama dengan PAS. Jadi kita mengharapkan sedikit masa lagi seluruh rakyat akan bersama dengan perjuangan kita, dan dengan itu kita dapat menumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan yang akan datang. Saya harap rakyat semua sedar fenomena ini, perkara ini, perkara baru yang berlaku ini, satu gelombang baru yang berlaku ini. Mudah-mudahan gelombang ini akan berterusan sehingga ke akhir. Terima kasih. Saya nak sambunglah sikit berkenaan dengan dia kata kita mempergunakan artis ini. Yang sebenarnya dia nak cakap macam orang yang menengok tu buta, orang yang mendengar terpekak. UMNO ingat semua manusia yang dia ingin pergunakan ni tadi manusia yang buta ataupun manusia yang pekak. Sebagai contoh lah kita kata kita mempergunakan dia, kita ambil lah bagaimana, senang saya sebut lah, perkara ni berlaku di Bera sana. Waktu menyambut Aidilfitri, Hari Raya, panggil artis daripada artis tempatan juga, tapi daripada MCA ataupun kaum Cina buat persembahan dengan bahasa pendek. Itu di dalam negeri kita. Dan seterusnya pula, kalau kita lihat bagaimana yang Ustaz sebut tadi, K-pop yang dipanggil untuk menunjukkan persembahan, sama juga pakaian seluar pendek, membuka aurat dan sebagainya. Dan lebih malang lagi, pada masa yang sama tu sepatutnya Ustaz Azhar membuat kuliah maghrib. Guys, tak ada. Dia lebih utamakan siapa? Islam dulu ke ataupun sekular dulu? Kita lihat UMNO ni, itulah dia lupa, dia berak tengah jalan, tapi dia suka tuduh bahawa taik tu orang lain punya. Tapi orang kenal taik tu UMNO punya atau UMNO Barisan punya. Jadi saya haraplah pada rakyat ni memang cukuplah UMNO dan Barisan Cina ni. Kerana apa, mereka ni dah tak ada apa dah yang nak dibuat, ataupun mereka ni dah tak ada modal dah. Tetapi mereka menggunakan artis-artis untuk apa? Pertama sekali, kita tengoklah pertunjukan-pertunjukan dia, dan mereka ni lebih suka kepada menabur fitnah. Fitnah ni kalau kita tengok, salah satu yang keadilan beritahu pula Ustazah Umi Hafildah. Kita malas nak sebut apa dia fitnah dia. InsyaAllah saya harap rakyat akan faham perkara tersebut. Soalan yang terakhir, baru-baru ini saya ada menerima aduan berkenaan isu jalan rosak yang tidak diperbaiki di beberapa lokasi di sekitar Pekan. Apakah benar perkara tersebut? Memang aduan itu memanglah benar. Kalau kita melalui jalan daripada Pekan pergi ke Pulau Hinai misalnya, ini adalah salah satu jalan utama, jalan keluar daripada Bandar Pekan untuk pergi ke Lebuh Raya Kuantan Segamat. Jadi kita kilometer 4 hingga 6 daripada Pekan, kita akan menemui kawasan yang rosak ini. Dan jalan ini amat teruk rosaknya akibat daripada beberapa syarikat pengeluar pasir. Jadi pasir-pasir dikeluarkan melalui jalan ini dengan begitu ketara sekali. Jadi
jalan amatlah teruk rosaknya dan bertambah berbahaya sekiranya berlaku cuaca yang kurang elok, terutama sekali hujan. Jalan juga akan jadi bertambah bahaya pada waktu malam kerana ada tempat-tempat ini yang kita dapati tak ada lampu jalan. Jadi amatlah berbahaya bukan sahaja kepada penduduk setempat tetapi juga kepada pemandu-pemandu daripada luar. Dan kita dapati juga kawasan ini tidak diletakkan banyak tanda-tanda amaran. Jadi kalau berlaku apa-apa kemalangan, kita kira amat menyesakkan jalan ini dan menyekat lalu lintas. Jadi jalan ini juga kalau kita dapati tepinya ada longkang-longkang besar yang dipenuhi oleh air. Jadi kita bimbang sesuatu yang tidak diingini akan terjadi apabila jalan ini tidak diperbaiki. Jadi kita dapati juga ada usaha daripada pihak-pihak yang berkenaan untuk membaikinya. Tapi dikatakan bila dicuba baiki pada waktu pagi, pada petangnya akan didapati jalan akan rosak semula akibat daripada keadaan lori-lori pasir dan juga lori-lori simen yang keluar masuk ini dalam keadaan yang tidak terkawal. Saya ingin menambah perkataan oleh Setiausaha Cikgu Kamil tadi tentang kerosakan jalan, di mana slogan yang dipopularkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tapi apabila kita memandang lebuh raya ini memang untuk rakyat melalui jalan tersebut, tetapi apa yang sangat-sangat menduga citakan sebagaimana yang diperkatakan oleh Cikgu tadi, kerosakan yang begitu teruk. Itu sebab Cikgu tadi bercerita jalan di sebelah Palu Pinang. Kalau puan-puan melalui daripada jalan Gancong masuk ke Teluk, masuk ke Lami, keluar ke Langor, betapa teruknya jalan tersebut disebabkan laluan lori pasir. Kita tahu pasir itu mendatangkan keuntungan bagi negeri dan negara. Tapi biarlah hasil tersebut dapat menampung perbelanjaan untuk negara dan negeri. Dan apabila jalan ini menjadi rosak, tentukan jalan tersebut mesti diperbaiki sebab ini jalan untuk rakyat lalu. Maka kalau jalan tak jadi rosak dan hujan turun, maka lopak-lopak pada lubang-lubang jalan tersebut akan membahayakan kepada semua pemandu-pemandu. Dan pemandu tersebut adalah rakyat Nipah dan rakyat Gancong, Lami, Langgar, Pahang Tua sehingga dekat pekan. Maka saya mengharapkan pihak kerajaan ataupun pegawai-pegawai kerajaan termasuk JKR, JPS, Majlis Daerah supaya melawat ataupun melihat sendiri adakah betul jalan ini rosak ataupun tak rosak. Tengok sendiri. Jangan kata kami mengadu perkara yang tak betul. Maknanya pegawai ini mesti turun padang. Tengok betul tidak. Betul tidak yang diperkatakan itu jalan rosak ataupun tidak. Dan nasihatkan kepada lori-lori pasir supaya apabila jalan rosak mesti diperbaiki supaya rakyat senang lalu, tidak membahayakan diri masing-masing. Dan juga pihak lori yang memandu lori itu janganlah membawa terlalu laju kerana dalam perjalanan tersebut ada murid sekolah, ada orang tua, ada wanita, ada kanak-kanak yang boleh membahayakan kepada mereka. Maka bawalah memandulah dengan cara perlahan-lahan dan menghormati orang lain. Begitu saya nak sentuh di pekan sendiri jalan hampir lama sehingga ke masjid, ke kampung penadah hingga ke istana itu istana sendiri pun pergilah tengok sendiri bagaimana keadaan jalan di hadapan masjid.
Turun sendiri tengok. Saya tak payah nak melapor, pergi turun sendiri pada pegawai-pegawai kerajaan, tolong tengok sendiri di depan masjid, kampung penadah ataupun padang polo, supaya melihat bagaimana kerosakan jalan tersebut. Maka bagi Pak Gajah sekali lagi saya mengharap supaya jangan memandang ringan perkara-perkara seperti ini, terutama jalan-jalan yang rosak, kerana ini mendatangkan bahaya kepada rakyat, hanya penduduk di negeri Pahang dan penduduk Pekan amnya. Wallahu a'lam. Terima kasih.